tajuk besar iaitu pengurusan sekolah berintegriti murid berilmu, iaitu bersama mencipta kecemerlangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli grup kami pada hari ini. Saya Muhammad Hilman bin Muhammad Nazirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah binti Muhammad Zaidi. Baiklah, marilah kita bersama-sama meneruskan pembentangan pada hari ini. Sebelum bermula, saya akan menerangkan isi kandungan iaitu perkara yang kami akan membincangkan pada hari ini. Yang pertama, pengenalan. Kedua, dasar utama 1, dasar utama 2, 3, 4 dan akhir sekali kelima. Next slide. Untuk tugasan kami pada hari kami telah diberikan soalan iaitu bagaimanakah Cikgu Dini boleh mengatasi masalah murid kurang aktif dalam aktiviti co-curriculum dan sekaligus menerapkan nilai muhibah di antara murid-murid di sekolah. Untuk soalan ini, kami perlu menerangkan bagaimana cara Cikgu Dini untuk memastikan murid-murid yang tidak berminat untuk masuk aktiviti co-curriculum untuk terus bersemangat dan sekaligus dapat merapatkan lagi hubungan antara murid-murid di sekolah. Baiklah, yang pertama, dalam melaksanakan aktiviti co-curriculum di sekolah, terdapat satu pelaksanaan kegiatan co-curriculum yang menurut penyataan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2024, kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah atau dikenali sebagai kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Baiklah, saya akan menerangkan dasar utama yang pertama iaitu kegiatan co-curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Okey, merujuk Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 kurungan Akta 550, suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum untuk yang merangkumi semua pengetahuan kemahiran, norma, nilai, unsur, kebudayaan dan juga kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya daripada jasmani, rohani, mental dan juga emosi, dan juga menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan yang mendalam kepada pelajar-pelajar. Manakala merujuk Peraturan 3/1 Peraturan Pendidikan Kurungan Kurikulum Kebangsaan 1997 yang diterbitkan sebagai PU-A 531 Palang 97, melaksanakan co-curriculum di sekolah adalah wajib. Ini bermakna aktiviti co-curriculum yang tidak dilaksanakan di sekolah adalah salah di sisi undang-undang dan menjadi satu kesalahan yang sangat berat. Yang kedua adalah kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan co-curriculum adalah suatu kesalahan yang jika disabitkan didapati bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara ataupun kedua-duanya di bawah penalti am. Okey. Sekarang kita pergi kepada kesan apabila kegiatan co-curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Apabila kegiatan ini dilaksanakan, ia akan menambah pengalaman pembelajaran pelbagai. Ini bermakna murid dapat pengalaman pembelajaran pelbagai tidak kira sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Apabila kita melaksanakan aktiviti co-curriculum, ia akan membentuk sasiah diri yang baik pada diri kita kerana apabila melaksanakan aktiviti co-curriculum seperti unit beruniform, melalui unit beruniform seperti aktiviti perkemahan, ia akan membentuk satu sasiah diri yang baik kepada murid kerana dapat mengaplikasikan bentuk kerjasama, komunikasi dan sebagainya. Yang ketiga pula adalah perkembangan holistik murid. Ini bermakna murid dapat mengembangkan diri mereka di luar akademik. Ini bermakna dan juga dapat mengembangkan diri mereka melalui sukan-sukan yang diadakan mengikut aktiviti co-curriculum yang dijalankan. Okey, seterusnya kita akan melihat kesan pengabaian kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Yang pertama adalah pembangunan diri tidak seimbang. Seperti yang saya katakan tadi, pembangunan diri tidak seimbang ini merujuk kepada apabila seseorang pelajar itu hanya menumpukan kepada akademik saja dan tidak menumpukan kepada aktiviti kurikulum, maka ia akan menjejaskan bangunan diri mereka dan akan menjejaskan aspek jeri, iaitu JERI, di mana J adalah jasmani, E adalah emosi, R adalah rohani dan I adalah intelektual.
Dan yang kedua adalah kemahiran insaniah yang rendah. Apabila seseorang murid tidak menyertai aktiviti co-curriculum, mereka akan mempunyai kemahiran insaniah yang rendah kerana apabila mereka tidak menyertai aktiviti itu, mereka akan kehilangan atau kemahiran mereka akan menjadi lemah, seperti kemahiran komunikasi, bekerjasama dan juga penyelesaian masalah mereka akan menjadi lemah kerana tidak menyertai aktiviti co-curriculum yang menumpukan kepada aspek-aspek yang berikut. Yang ketiga adalah masalah kesihatan. Baiklah, apakah langkah penyelesaiannya? Langkah penyelesaiannya adalah penilaian dan pemantauan berterusan. Hal ini bermakna pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan oleh pihak-pihak yang penting supaya dapat mengenal pasti apakah punca masalah kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dan oleh itu mereka dapat mengenal pasti punca tersebut dan menambah baik strategi yang betul untuk dilaksanakan pada masa akan datang. Yang kedua adalah penyediaan sumber yang mencukupi. Peruntukan kewangan perlulah disediakan dengan baik dan perlulah diselenggara dan peraturan itu perlu mencukupi untuk aktiviti co-curriculum dapat dijalankan dengan baik dan dilaksanakan dengan lancar. Melalui usaha cikgu dini dengan dasar utama yang pertama, iaitu kegiatan co-curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Dasar ini dapat membantu cikgu dini untuk mengatasi masalah murid kurang aktif kerana dasar tersebut menetapkan bahawa kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan wajib dilaksanakan di sekolah. Kemudian saya serahkan kepada dasar yang kedua. Jadi, terima kasih kepada penyampaian yang bernas daripada saudara Hilman tadi. Namun, untuk menjawab persoalan bagaimanakah Puan Dini boleh mengatasi masalah murid kurang aktif dalam aktiviti co-curriculum, dan bagaimanakah Puan Dini pada waktu yang sama ingin menerapkan nilai muhibah di antara murid-murid di sekolah. Yang pertama, Puan Dini menggunakan dasar utama yang kedua, iaitu mewajibkan seluruh penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum. Seterusnya. Baiklah, apakah itu matlamat utama yang dasar utama yang ditekankan, iaitu setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya salah satu gerak kerja dalam unit beruniform, satu kegiatan persatuan atau kelab, serta satu kegiatan sukan atau permainan. Bukan itu saja, pihak sekolah ataupun pihak pentadbiran mereka berperanan untuk menawarkan kepelbagaian pilihan iaitu dari aspek unit beruniform, sukan serta kelab dan persatuan kepada murid-murid untuk meningkatkan keceriaan serta harmoni dalam kegiatan co-curriculum. Bukan itu saja, pihak pentadbiran ataupun sekolah mereka berperanan untuk mencatatkan kehadiran dan pencapaian murid agar direkodkan dan diberikan penilaian. Namun apakah kesan sekiranya mereka tidak melaksanakan tanggungjawab mereka untuk merekod dan menilaikan kehadiran murid ini? Ketidakhadiran murid ini dalam co-curriculum yang telah mereka daftarkan diri untuk menyertai, mereka akan disabitkan sebuah kesalahan di dalam peraturan sekolah, iaitu mereka tidak hadir di dalam kegiatan co-curriculum serta mereka akan dikenakan tindakan disiplin. Baiklah, seterusnya. Namun, apabila Puan Dini melaksanakan dasar utama yang kedua ini, apakah kesan sekiranya berlaku penyertaan murid yang aktif dalam kegiatan co-curriculum? Yang pertama, murid dapat mewujudkan suasana harmoni dengan nilai perpaduan dan kerjasama. Apabila setiap daripada bangsa, latar belakang serta latar agama daripada murid-murid dalam sekolah ini, mereka terlibat dalam satu kegiatan aktiviti dengan matlamat yang sama, iaitu melaksanakan kegiatan co-curriculum secara berkumpulan. Apabila mereka melaksanakan aktiviti ini secara berkumpulan, mereka pada waktu yang sama mereka dapat menerapkan sikap perpaduan tanpa sebuah diskriminasi kepada latar belakang dan agama. Baiklah, seterusnya. Murid juga dapat berpotensi untuk menambahkan ilmu dan kemahiran hidup. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat pelbagai kesan yang positif sekiranya murid menyertai dalam kegiatan co-curriculum. Baiklah, seterusnya. Namun begitu, apakah kesan pengabaian sekiranya penyertaan murid ini diabaikan secara konsisten? Yang pertama, murid-murid akan lemah dari segi nilai kerjasama dan perpaduan. Jadi kita tahu, dalam kelas semestinya ada kerja berkumpulan. Namun, berikut merupakan adalah aktiviti-aktiviti yang termaktub, yang terhad sahaja di dalam kelas. Bermaksud, kita hanya berinteraksi bersama rakan-rakan sekelas sahaja.
Namun apabila mereka melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum, mereka akan berinteraksi bersama seluruh murid-murid di dalam sekolah. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan nilai berkomunikasi antara satu sama lain. Namun apabila mereka cuai dan tidak menitik beratkan di dalam kehadiran mereka dalam kegiatan kokurikulum, mereka akan menumpukan aspek kemahiran komunikasi mereka di antara satu sama lain serta mewujudkan jurang perpaduan di antara satu sama lain. Seterusnya, apabila Puan Dini dan murid mengabaikan peranan mereka untuk melaksanakan dasar utama ini, murid-murid akan mengabaikan kecergasan fizikal serta berlaku kekurangan ketahanan mental. Apabila murid-murid yang terbiasa dalam mengulang kaji mata pelajaran di dalam kelas, mereka berisiko untuk menghadapi kepada masalah-masalah penyakit yang drastik seperti penyakit mental iaitu tekanan dan stres apabila mereka sering sahaja belajar di dalam bilik darjah. Oleh itu, kegiatan kokurikulum merupakan alat solusi bagi memastikan murid-murid bukan sahaja belajar di dalam sebuah bilik darjah namun eksklusif kepada luar bilik darjah. Hal ini bagi mengurangkan tekanan stres serta meningkatkan lagi perpaduan, malah menggembirakan murid. Bukan itu saja, jelas bahawa pelbagai kesan yang negatif apabila Puan Dini dan murid-murid mengabaikan penyertaan yang wajib dalam kegiatan kokurikulum. Seterusnya, oleh itu, bagaimanakah kesan-kesan negatif ini dapat diatasi oleh Puan Dini dan murid-murid di sekolahnya? Antara langkah penyelesaian yang pertama ialah Puan Dini perlulah meningkatkan peranan guru penasihat dan jurulatih. Antara contohnya, Puan Dini boleh memasukkan tenaga pengajar yang berada di luar dan dimasukkan di dalam kegiatan kokurikulum untuk memastikan kegiatan kokurikulum ini berjalan secara lancar. Seterusnya, apabila kegiatan kokurikulum ini berjalan secara lancar, ini dapat memastikan motivasi murid-murid meningkat serta mereka juga akan berminat untuk menyertai kegiatan kurikulum di sekolah ini. Oleh itu, jelaslah bahawa setiap kepada kesan-kesan negatif ini, terdapat langkah penyelesaian bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam sekolah beliau. Seterusnya, oleh itu, bolehlah saya rumuskan bahawa melalui usaha Cikgu Dini dengan dasar utama yang kedua, iaitu kewajiban penglibatan murid dalam kokurikulum, murid berpotensi untuk meningkatkan hubungan yang baik di antara satu sama lain dan memanfaatkan pengetahuan dalam bilik darjah dengan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktiviti kokurikulum. Baiklah, bukan sahaja penyertaan murid-murid adalah wajib dalam kegiatan kokurikulum, namun Puan Dini juga boleh melaksanakan dasar utama yang ketiga, iaitu penyertaan semua guru adalah wajib. Seterusnya, baiklah, apakah itu matlamat utama yang diterapkan dalam dasar utama yang ketiga? Iaitu, setiap daripada penyertaan guru ini, mereka bertanggungjawab untuk mengurus, mengelola serta menyediakan aktiviti kegiatan kokurikulum untuk dilaksanakan di dalam sekolah. Bukan itu saja, guru juga berperanan untuk memastikan keberkesanan kegiatan kokurikulum ini dilaksanakan dalam sekolah. Malah, mereka juga akan diberikan tugasan dan tanggungjawab untuk memastikan aktiviti yang dilaksanakan dijalankan secara lancar. Baiklah, apakah kesan yang positif yang dapat Baiklah, apakah kesan kepada penyertaan semua guru di dalam kegiatan aktiviti kokurikulum? Yang pertama, Puan Dini dapat mewujudkan bimbingan dan tunjuk ajar yang berkesan. Apabila semua guru bermain peranan untuk bertanggungjawab di bawah sebuah kegiatan kokurikulum seperti unit beruniform ataupun sukan serta kelab atau persatuan, mereka memainkan peranan untuk mengurus sebuah unit tersebut untuk berjaya dalam melaksanakan kegiatan kokurikulum. Mereka juga menjadi sebuah suri teladan serta bimbingan bagi murid-murid untuk melaksanakan aktiviti secara lancar. Malah juga, murid-murid dapat menjadikan guru tersebut sebagai inspirasi bagi menerapkan sikap kepimpinan di dalam mereka. Seterusnya, guru juga dapat menjadi teladan dan motivasi kepada murid. Apakah yang akan berlaku sekiranya Puan Dini dan semua guru ini mengabaikan penyertaan yang diwajibkan kepada mereka dalam kegiatan kokurikulum? Yang pertama,
Masalah ini akan menjejaskan kelancaran pelaksanaan aktiviti co-curriculum. Hal ini kerana kita sedar bahawa setiap guru memainkan tanggungjawab mereka dan peranan bagi mengurus dan mengelola sebuah kegiatan co-curriculum ini. Apabila mereka tidak hadir di dalam sebuah kegiatan co-curriculum ini, murid menjadi tidak bermotivasi untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Murid tersebut kehilangan panduan bagi melaksanakan aktiviti co-curriculum secara lancar. Oleh itu, apakah langkah penyelesaian yang sesuai untuk tangani isu negatif ini? Yang pertama, Puan Dini perlulah memainkan peranan beliau sebagai pentadbir sekolah untuk memberikan pendedahan dan latihan kepada guru. Yang pertama, Puan Dini perlulah menghantar guru-guru tersebut kepada kursus-kursus yang mendedahkan guru-guru tersebut kepada latihan bagaimana cara untuk mengurus dan mengelola kegiatan co-curriculum ini, serta mereka juga akan diberikan pendedahan bagaimana mereka harus melaksanakan sebuah unit co-curriculum itu dengan pengajaran yang baharu. Oleh itu jelaslah bahawa langkah penyelesaian ini adalah efektif bagi mengatasi masalah-masalah negatif yang dihadapi oleh sekolah Puan Dini. Oleh itu, kita dapat memutuskan bahawa melalui usaha Cikgu Dini dengan dasar utama yang ketiga, iaitu kewajipan pelibatan guru dalam co-curriculum, guru dapat meningkatkan potensi diri sebagai pengelola, pengurus dan menjadi alat bagi memastikan dasar co-curriculum berjalan dengan lancar di sekolah. Baiklah, terima kasih Farha atas pemutaran yang begitu bernas sekali. Baiklah, saya akan menceritakan pula tentang dasar utama yang keempat, iaitu pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Baiklah, kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Dan setiap kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatis dan progresif. Selain itu, setiap kegiatan kurikulum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni yang membantu membangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani murid secara seimbang selari dengan aspek jadi yang diperuntukkan dalam co-curriculum. Okay. Seterusnya ini adalah contoh kegiatan co-curriculum yang dilakukan di sekolah. Antaranya ialah perkemahan unit beruniform yang diadakan setiap tahun. Sebagai contoh, di peringkat sekolah rendah, murid tahap 2 iaitu darjah 4, 5 dan 6 akan dilaksanakan oleh sekolah mereka aktiviti perkemahan unit beruniform sekali setahun untuk mendedahkan kepada mereka tentang bagaimana aspek-aspek yang dapat mereka perolehi daripada aktiviti sebegini. Malahan pula mereka juga dapat memupuk pelbagai nilai-nilai positif melalui aktiviti-aktiviti seperti ini. Selain itu, terdapat juga bicara berirama yang memerlukan masa yang sesuai untuk melaksanakan pergerakan dan sebagainya yang begitu susah dan perlu diikuti dengan baik mengikut tempo dan masa-masa yang telah ditetapkan untuk melaksanakan aktiviti seperti ini. Jadi mereka akan memperolehi pelbagai nilai-nilai positif yang diperlukan dalam pembelajaran harian mereka melalui kegiatan co-curriculum. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang kesan pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Yang pertama adalah mencukil dan mengembangkan bakat. Murid-murid dapat mencukil dan mengembangkan bakat mereka apabila berlakunya aktiviti co-curriculum di sekolah. Sebagai contoh, apabila pihak sekolah diminta untuk menghantar pemain-pemain sukan, jadi guru akan memilih pemain-pemain yang berada pada tahap yang sesuai untuk dihantar bertanding di peringkat sekolah. Jadi di situ akan dilaksanakan satu pemilihan. Jadi murid-murid dapatlah mengembangkan bakat mereka dan mencuba nasib untuk mengembangkan bakat mereka, dan bakat mereka dapat diasah oleh guru sehingga ke tahap yang lebih tinggi. Selain itu adalah mendisiplinkan diri. Dengan berlakunya aktiviti co-curriculum di sekolah, pelajar atau murid itu akan dapat mendisiplinkan diri mereka. Hal ini kerana apabila pelajar melakukan aktiviti co-curriculum, nilai-nilai seperti kerjasama, penyelesaian masalah, komunikasi, pengurusan masa telah dipupuk melalui aktiviti co-curriculum, dan mereka akan menjadi lebih berdisiplin kerana telah melakukan aktiviti co-curriculum yang mempunyai pelbagai aspek yang penting, yang baik dan nilai positif yang berkesan dalam pengajaran harian. Okay.
Selain itu, saya juga akan menjelaskan kesampaian pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Yang pertama adalah kemerosotan sasiah dan disiplin pelajar. Pelajar yang tidak melaksanakan kegiatan kokurikulum akan membentuk sasiah diri yang tidak baik. Sasiah diri mereka akan menurun dan menjadi semakin teruk kerana tidak berlakunya pembelajaran yang baik kepada mereka. Manakala disiplin mereka juga akan terus merosot kerana tidak melakukan aktiviti kokurikulum, mereka tidak akan mengetahui tentang bagaimana cara atau aspek untuk melakukan pelbagai perkara yang positif semasa aktiviti kokurikulum dijalankan. Selain itu, kurangnya semangat patriotisme dan jati diri. Baiklah, saya akan terangkan pula tentang langkah penyelesaiannya. Ada 2 langkah penyelesaian. Yang pertama adalah memberi ganjaran dan pengiktirafan kepada pelajar yang aktif. Contohnya, apabila seseorang pelajar yang aktif dalam bersukan atau sebagainya yang melibatkan aktiviti kokurikulum, pelajar itu berhak diberikan pengiktirafan seperti sijil penghargaan atas jasa mereka melakukan aktiviti kokurikulum seperti bersukan dan sebagainya yang membanggakan sekolah. Dan apabila mereka memenangi sesuatu pertandingan, mereka berhak diberikan sijil penghargaan untuk memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar yang lain agar terus berusaha untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum selari dengan kebolehan mereka. Yang kedua pula adalah melatih guru dengan kemahiran pengurusan kokurikulum. Sebagai contoh, guru perlulah diadakan khusus atau bengkel-bengkel tentang kemahiran pengurusan kokurikulum supaya guru-guru dapat menambah ilmu pengetahuan mereka tentang pengurusan kokurikulum dan dapat mengaplikasikannya kepada pelajar-pelajar di sekolah dan juga kepada guru yang mungkin kurang berkemahiran dalam pengurusan kokurikulum. Sebagai contoh, guru yang tidak begitu mahir dengan bola sepak, mereka perlu dibekalkan dengan khusus atau bengkel-bengkel bola sepak selama 3 hari dan 7 hari atau sebagainya supaya mereka dapat menambah lagi ilmu pengetahuan mereka tentang sesuatu sukan itu. Jadi mereka dapat, apabila mereka selesai bengkel atau khusus itu, mereka dapat mengaplikasikannya semula apabila mereka kembali semula ke sekolah, dan murid-murid dapat memahami pendalaman yang lebih tinggi dan pemahaman mereka tentang sesuatu sukan itu akan menjadi lebih tinggi dan mereka juga akan mendapat pembelajaran yang lebih baik dan cikgu dan guru itu juga akan mempunyai pengurusan kokurikulum yang lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang kita dapat daripada rumusan adalah melalui usaha Cikgu Dini dengan dasar utama yang keempat iaitu pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Pelaksanaan kegiatan kokurikulum ini dapat membantu Cikgu Dini mengatasi masalah murid kurang aktif kerana dasar ini menekankan bahawa setiap aktiviti kokurikulum perlu dirancang secara sistematik dengan matlamat, objektif dan kaedah pelaksanaan yang jelas. Ini bermakna Cikgu Dini dapat mengaplikasikan dasar itu kepada murid-muridnya supaya murid-murid mereka dapat menambah ilmu pengetahuan mereka sejajar dengan dasar yang telah ditetapkan oleh kementerian ini iaitu dasar yang keempat. Jadi Cikgu Dini bolehlah mengadakan aktiviti kokurikulum mengikut kreativiti Cikgu Dini, seterusnya diaplikasikan kepada murid-murid Cikgu Dini dan akhir sekali mereka akan menjadi lebih baik dan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan ini akan menjadi satu penambahbaikan kepada mereka dalam kehidupan seharian dan juga pembelajaran dan pelajaran. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang dasar utama yang kelima, iaitu berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi. Baiklah, untuk dasar utama yang kelima ini, kita dapat antara matlamat ataupun tujuan utama dasar utama yang kelima. Antaranya, prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi atau paksaan. Saya akan memberikan contoh secara lebih mendalam. Jurulatih itu mungkinlah beragama Islam, oleh itu dia hanya ingin memilih pasukan daripada orang Islam sahaja. Itu akan mewujudkan perasaan tidak puas hati dan berlakunya diskriminasi dalam pemilihan ahli pasukan tersebut. Baiklah, yang dalam ini juga saya ingin cakap tentang unsur paksaan. Unsur paksaan adalah bermaksud jurulatih ataupun guru tidak boleh memaksa murid-murid itu untuk memasuki pertandingan itu. Kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah bersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif. Ini bermaksud penyertaan adalah terbuka kepada semua murid. Baiklah, next slide. Saya akan menerangkan tentang prinsip utama dalam dasar utama kelima, iaitu prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa diskriminasi.
diskriminasi. Inilah apa yang saya terangkan sebentar tadi. Murid-murid diberi peluang yang sama tanpa mengira agama, bangsa atau jantina. Murid akan dapat menonjolkan bakat dan sikap saling bekerjasama. Pelaksanaan tanpa paksaan. Untuk pelaksanaan tanpa paksaan akan terbahagi kepada dua, iaitu keperluan fleksibiliti dan kebebasan memilih. Di sini bukannya bermaksud murid itu jika murid itu tak nak, murid itu boleh sahaja membiarkan aktiviti kurikulum itu. Namun mungkin murid itu tidak mahu atau tak nak untuk masuk kerana tidak meminati sesuatu aktiviti yang ditawarkan. Oleh itu, pihak sekolah perlulah menyediakan pelbagai fasiliti dan keperluan kepada murid-murid untuk bebas memilih. Ini yang pertama. Contohnya, apabila sekolah itu menawarkan pelbagai jenis sukan, juga menyediakan pelbagai jenis fasiliti, murid-murid secara tidak langsung akan lebih bersemangat untuk memasuki aktiviti sukan itu. Okey, baiklah. Sekolah menyediakan pelbagai jenis aktiviti kurikulum. Di sini saya ingin mengajukan sesuatu mungkin perlu dipandang lebih oleh semua sekolah ataupun semua warga atau pihak institut. Mungkin seseorang murid itu mempunyai bakat dalam satu sukan, bakat yang besar, tetapi disebabkan sekolah itu tidak menyediakan fasiliti atau tidak menawarkan sukan itu sebagai option dalam pemilihan sukan, murid itu secara tidak langsung perlulah memadamkan minatnya kerana sukan tersebut tidak ada di sekolah itu. Contoh yang lain, yang berlaku sendiri selalunya berlaku pada masa kini, antaranya contoh saya sangat minat bermain sukan catur dan merupakan pemain yang berbakat. Namun contohlah saya masuk satu sekolah ini, tetapi sekolah itu tidak tawarkan catur kerana mungkin kekurangan jurulatih ataupun disebabkan tidak ramai yang bermain. Oleh itu sekolah itu memadamkan dan tidak mewujudkan kelab itu. Jadi apa yang berlaku kepada saya? Saya perlulah memadamkan minat saya terhadap catur kerana saya tidak dapat meluaskan lagi bakat saya. Dan akhirnya skill yang saya ada dalam diri lama-lama akan tumpul dan akhirnya akan rugi begitu saja. Oleh itu pihak sekolah perlulah menyediakan pelbagai fasiliti dan pelbagai aktiviti untuk menarik lagi minat murid dalam memastikan mereka tidak hanya menumpukan kepada akademik, malah mereka juga boleh minat untuk memasuki aktiviti sukan. Dan yang kedua, kebebasan memilih. Ini berkait dengan keperluan fleksibiliti, iaitu apabila pelbagai sukan ditawarkan, 10-11 jenis sukan permainan, sukan di luar sukan balapan atau pelbagai lagi jenis sukan, murid tersebut akan mempunyai kebebasan untuk memilih mana sukan yang mereka minat ataupun mana sukan yang mereka boleh menebarkan lagi mereka punya bakat yang terpendam. Oleh itu di sini saya ingin menyatakan bahawa kebebasan memilih akan muncul apabila pelbagainya fleksibiliti dan pelbagai sukan ditawarkan di setiap sekolah. Next slide ada. Kalau tadi. Okey. Dan ini adalah contoh pelaksanaan di sekolah yang boleh dilakukan oleh Cikgu Dini. Yang paling penting sekali iaitu kegiatan sukan yang sebenarnya tanpa sedar kita akan anggap remeh sukan. Mungkin sukan tahunan dianggap remeh, tapi sebenarnya kegiatan sukan tahunan adalah kegiatan di mana semua dasar utama tadi telah digabungkan sekali. Contoh, aktiviti sukan seperti sukan tahunan sekolah boleh menjadi platform yang terbaik untuk melibatkan semua pelajar dengan menawarkan pelbagai jenis sukan seperti bola sepak, bola tampar dan olahraga. Pelajar dari pelbagai latar belakang boleh menyertai dan menunjukkan kebolehan mereka. Inilah yang saya katakan tadi, semangat menghibah. Dengan adanya dasar-dasar sebentar tadi dan adanya kegiatan sukan, murid-murid boleh bersemangat untuk memperjuangkan rumah sukan mereka. Rumah sukan itulah yang menjadikan mereka lebih jitu untuk bersaing secara sihat. Bukan itu saja, dalam sukan tahunan terdapat pelbagai sukan yang ditawarkan, dan dengan ini jugalah setiap murid boleh memilih dan boleh berlatih untuk memastikan rumah mereka menang. Tanpa sedar juga, setiap rumah sukan bukan sahaja mempunyai satu bangsa ataupun diasingkan mengikut bangsa.
Namun sebaliknya, semua rumah sukan mempunyai pelbagai bangsa dan agama yang menjadikan mereka lebih rapat dan lebih bekerjasama untuk bersukan. Dan begitu jugalah kenapa terdapatnya konsep satu murid satu sukan untuk memberikan peluang kepada murid yang lain untuk memberi peluang kepada murid yang lain untuk menonjolkan bakat mereka yang terpendam. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan di sini saya ingin merumuskan bahawa semua dasar-dasar yang telah Hilman dan Farha bentangkan sebentar tadi dapat membantu Cikgu Dini untuk memastikan murid-muridnya dapat keluar daripada kelompok yang tidak aktif, sekaligus dapat menjadikan murid-murid itu terus bersemangat dan mengamalkan sifat-sifat muhibah untuk menjadi murid yang lebih aktif dan murid yang lebih berdaya saing secara sihat, dan akhirnya melahirkan murid yang mempunyai masa depan yang jelas dan sihat. Baiklah, daripada itu, sekian terima kasih daripada kumpulan kami. Terima kasih.